Kalau dulu, bila sebut main game, mesti ada yang kata, main game ni buang masa je. Tapi sekarang, zaman dah berubah, geng. Main game bukan lagi sekadar hobi, tapi satu kerjaya. Malah ada yang boleh jadi profesional, bawa nama Malaysia ke dunia antarabangsa. Jadi, hari ini, aku nak buat pasal satu topik yang makin besar dekat Malaysia ni, iaitu e-sport atau e-sukan, atau dalam bahasa kita, asukan elektronik. Let's ajak. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Ajak. Dan macam biasa, siapa-siapa yang belum subscribe channel ni, sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Dan siapa-siapa yang ingin support channel ini dengan lebih kebabung, bolehlah beri semangat ataupun donation korang terhadap channel ini. Link donation di ruangan description. Thank you very much. Jom kita mula cerita pasal e-sport. E-sukan, e-sport ataupun elektronik sport bermaksud pertandingan video game secara kompetitif. Sama macam sukan fizikal, cuma bezanya pemain bertarung dalam dunia maya, dunia game. Game yang popular dalam arena e-sport Malaysia ini termasuklah Mobile Legends Bang Bang, eFootball Mobile dan juga PUBG Mobile, Valorant serta Dota 2. Yang menariknya, Malaysia ni bukan sekadar penonton. Kita sendiri dah lahirkan ramai pemain hebat dan pasukan yang berjaya harumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Ramai pemain muda mula beralih dari sekadar main suka-suka kepada bersaing secara profesional. Tambah pula dengan sokongan daripada kerajaan, syarikat penaja dan juga komuniti gaming. E-sport kini dah jadi satu ekosistem besar dengan jurulatih, pengulas, streamer dan juga penganalisis sendiri. Antara contoh terbaik ialah Selangor Red Giants SRG ataupun dikenali sekarang SRG OG. Pasukan ini mencipta sejarah besar bila menjuarai Mid-Season Cup MSC 2024 dalam game apa? Mobile Legends lah geng. Mereka meneruskan Falcon Epic Brand, pasukan Filipina dengan RM1.43. Kalau korang tak tengok masa tu, memang korang rugi gila. Memang best gila geng. Dia membawa pulang hadiah kemenangan bernilai USD 1 juta atau lebih kurang 4.7 juta duit Malaysia geng. Kemenangan SRG ini bukti bahawa pemain Malaysia mampu bersaing dengan gergasi e-sukan dunia. Ia juga menunjukkan bahawa e-sukan bukanlah sekadar permainan tapi satu industri yang serius dan menjana pendapatan yang besar. Sebelum tu, Malaysia dalam sukan SEA pun pernah mendapatkan pingat perak bagi acara Mobile Legends ni. So, thumbs up kepada mereka. Selain itu, satu lagi kejayaan besar datang daripada apa? Daripada game mana geng? eFootball Mobile geng. Pemain Malaysia Mohamed ataupun dikenali dengan Min Mbappe berjaya muncul juara dunia eFootball Mobile World Cup pada tahun 2024 juga. So, dia menewaskan player daripada Morocco di pentas final geng. Bayangkan seorang gamer Malaysia berjaya jadi juara dunia. Bukti bahawa bakat anak muda negara ini memang luar biasa kalau diberi peluang. Walaupun industri e-sport Malaysia ni nampak makin berkembang, masih banyak cabaran yang perlu dihadapi. Antaranya ialah kurangnya infrastruktur latihan profesional, isu kestabilan pendapatan pemain dan juga sokongan penaja yang tidak konsisten. Ramai pemain dan organisasi e-sport tempatan masih bergelut untuk mendapatkan penajaan jangka panjang. Sebahagian penaja komersial masih tak yakin untuk melabur dalam pasukan e-sport sebab mereka nampak industri ini belum benar-benar stabil atau risau tentang imej jenama kalau dikaitkan dengan budaya gaming. Ada juga yang takut pelaburan tak balik modal kerana tak semua pasukan boleh kekal konsisten di peringkat antarabangsa. Disebabkan kekurangan penaja, banyak pasukan terpaksa bergantung kepada dana sendiri untuk beli peralatan, tanggung kos latihan dan sertai kejohanan di luar negara. Semua tu duit.
Tambahan pula, stigma masyarakat masih ada. Ada yang masih anggap main game ni tak ada masa depan. Walaupun realitinya, industri ini menjana jutaan ringgit, geng. Dan peluang pekerjaan baru setiap tahun. Selain itu, tekanan mental, jadual latihan ketat dan isu burnout juga jadi antara cabaran besar untuk pemain profesional ni. Jadi untuk berjaya dalam e-sport, bukan setakat perlu hebat dalam game, tapi juga kuat daripada segi mental dan juga fizikal. Dalam dunia e-sport ni, peranan ibu bapa dan masyarakat juga sangat penting. Kalau dulu, anak main game dianggap malas ataupun buang masa, sekarang kalau dibimbing dengan betul anak itu, mungkin bakal jadi atlet e-sport yang berjaya. Mungkin boleh jadi Sky, mungkin boleh jadi Mbappe. Ibu bapa boleh bantu pantau masa bermain, pastikan anak jaga kesihatan dan dalam masa yang sama bagi sokongan moral. Masyarakat pula perlu ubah pandangan bahawa e-sport juga boleh jadi sumber rezeki yang halal dan profesional, sama seperti sukan yang lain. Jadi, kesimpulannya, e-sport di Malaysia bukan lagi sekadar hiburan. Ia dah berkembang jadi satu industri berjuta ringgit, melahirkan bintang antarabangsa macam tim SRG dalam ML dan juga Mbappe untuk e-football mobile. Jadi tak heranlah anak-anak muda sekarang jadikan kerjaya atlet e-sport ini sebagai satu cita-cita. Kalau dulu bila cikgu tanya cita-cita nak jadi apa? Asyik polis, bomber ataupun kerja kerajaan. Sekarang boleh jadi atlet e-sport. Dengan lebih banyak sokongan, tajaan dan kefahaman daripada masyarakat, tak mustahil satu hari nanti kita akan tengok Malaysia jadi kuasa besar e-sport Asia. Kalau korang rasa topik ni menarik, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Let's Ajak untuk konten gaming yang seterusnya. Jumpa lagi dalam video yang akan datang, geng, dan macam biasa, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's Ajak. Majulah sukan e-sport untuk negara.